Mesyuarat majlis penuh baru saja selesai. Jadi boleh tak Datuk kongsi bersama ataupun share bersama-sama dengan kita mengenai keputusan dan juga rumusan semasa mesyuarat majlis penuh seperti tadi tu? Satu keputusan adalah berkaitan dengan penjaja di jalan protokol, iaitu daripada kepala batas kita sehinggalah ke Mata Mahmud di Alostar. Dan satu lagi adalah daripada jalan Tol Hutan Kampung sehingga ke Shah Perdana. Kita bersetuju bahawa kita akan mengadakan pertemuan libat urus dengan semua penjaja yang ada di sepanjang jalan tersebut. Jawatankuasa itu saya sendiri akan promosikan bersama dengan ahli-ahli majlis dan semua persatuan penjaja yang ada dalam bandaraya. Kemudian yang keduanya adalah khusus di Taman Wira Mergong. Yang ini kita melibatkan pembangunan fizikal, isu banjir, isu parit, sampah dan sebagainya. Saya merayu kepada seluruh para peniaga dan para penduduk di kawasan Taman Wira ini untuk sama-sama membantu. Kita akan mengadakan pertemuan dengan semua penjaja. Bersama dengan persatuan kita akan tengok termasuk yang jalan protokol tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli majlis yang telah memberi pandangan yang cukup bernas sepanjang mesyuarat penuh tadi. Dan yang ketiga, majlis penuh hari ini juga telah bersetuju untuk memberi diskaun 60% sependak Aidilfitri sepanjang April. Jadi warga bandaraya dan luar bandaraya yang pernah kena kompaun, bersegeralah, cepat-cepatlah mai. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua para peniaga, penjaja sepanjang bulan Ramadan ini yang memberikan kerjasama yang cukup baik kepada Embas, kepada Idaman, SW Corp, Polis, KPDN, Kesihatan. Terima kasih, dan kerjasama ini kita harap dapat diteruskan dalam hari-hari menjelang Hari Raya. Uruslah sampah yang terbaik, bagi bersih, jangan kita lepas dekat orang lain ataupun kepada agensi. Semoga Alostar bersih sempena Aidilfitri pada tahun ini dan selepas Aidilfitri. Kebersihan keutamaan kita. Terima kasih.